RM90 dah boleh dapat beef prime ribs 300 gram. Ambil yang solo set. Siap free buffet station. Sini waktu berbuka memang ramai. Texas BBQ Bun dekat Cyberjaya ni ada dekat mana? Tengok sampai habis. Parking atas penuh, kat bawah ni lagi banyak parking. Senang. Okey, dia macam ni. Buffet station ni memang free flow. Ambil lah nak ambil apa pun. Segala kuih-kuih ni ambil pinggan, cedok semua yang ada. Buah-buah, dessert memang dia buat untuk kita. Yang penting ambil set. Tak kisah kita datang seorang, 2 orang, 4 orang atau lebih orang. Bab harga boleh tengok kat sini. Apa yang dapat, berapa ramai korang nak datang. Macam aku punya family set beef prime rib 1.2 kilo, 3 grill chicken dapat. Sebenarnya boleh pilih antara beef prime ribs ataupun lamb Denver rib. Nak nasi atau aglio olio pun boleh pilih. So sebiji macam aku punya ni dalam 3 lebih. Ayam, daging, perapan, semua rasa dan sangat-sangat empuk. Sebab dia smoke tau. Dia bukannya panggang, tapi smoke, bukan pakai api. Nak rasa macam mana orang Texas buat BBQ, memang kat sini lah tempat dia. Owner orang kita, orang Islam. Ini pengalaman dia duduk Texas. So pergi Texas BBQ Bun dekat Cyberjaya.